tu. Absurd tu datang kerana dia terpaksa menaksirkan pesan dan teguran kecil-kecil ikut bapak dia. Bapak dia rajin bawa dia pergi ke sungai-sungai kan. Lepas tu bapak kan dia kata, kau tengok arus. Dia umur 7-8 tahun terpaksa fikir apa bapak dia maksud dengan arus. Jalan lagi apa semua. Kau tengok batu. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok satu imej yang Zain temui, sama ada batu, pokok, awan, hujan, dia akan menjadi sangat luar biasa. Sebab waktu kecil, umur dia berapa tahun dia membesar dengan seorang bapa yang mendidik dia dengan imej. Itulah cerita yang Zain pernah sebut pada saya. Kata aku dulu, bapa aku besar dengan aku nak. Dia tak ada bebel-bebel bawa ikut. Lepas tu bapa aku ini, bapa aku ini. Sejak itulah saya menyimpan gambaran, kata kalau dapat kepada Zain tentang seketul batu, dia boleh cerita penuh daripada kecil. Dia membesar dengan nak kena faham apa yang bapak dia maksudkan berdasarkan perjalanan dia dengan bapak. Menjadikan proses ini adalah proses mulai jadinya. Kalau tuan-tuan kata absurd, berarti Zain pun kena baca absurd bapak dia. Kalau hari itu apa yang dia buat, yang kemudiannya bapak dia tegur, kau tengok arus yang berkeluk dekat sungai tu. Jadi Zain terpaksa berfikir apa mesej bapak dia sesuai dengan kehidupan yang dia lalu hari itu ataupun minggu itu. Pergi lagi berjalan dengan bapak dia, kau tengok pokok. Itulah proses yang sebenarnya kenapa dalam puisi Zain imej adalah sangat penting. Setiap puisi Zain ni dia tak bergerak dengan kata, dia bergerak dengan imej. Tuan-tuan temui batu, tuan-tuan temui arus, tuan-tuan temui pokok, tuan-tuan temui awan. Kerana daripada kecil Zain menaksir apa yang bapak dia sampaikan kepada dia berdasarkan imej-imej yang bapak dia tunjuk. Kerana bapak dia tak boleh. Lepas tu Zain suka berkomunikasi. Suka daripada kecil. Takkan dia cakap, jangan kau tengok batu. Dia kawan baik dia, tak pernah lagi suruh saya, kau tengok batu tu kan. Dia panggil saya, kau tengok benda tu tak. Tapi saya faham kata Zain adalah seorang yang dilatih daripada kecil oleh ayah dia, yang tak dapat berkomunikasi secara langsung kepada dia sebagai seorang ayah, melainkan suruh dia berfikir. Jadi ada masa-masa rumit. Dia nak kena faham adalah sama ada ayah dia marah, ayah dia sedang nasihat, ataupun ayah dia sedang mengajar. Jadi kalau tuan-tuan tanya kenapa imej menjadi sangat kuat kepada puisi-puisi Zain, dan kenapa puisi-puisi Zain sangat bersifat fotografi, jadi kita tengok foto, kerana ayah dia membentuk imejan tu pada dia daripada sejak kecil. Kerana ayah dia tak boleh menyampaikan semua pesan nasihat dalam bentuk ayah yang biasa. Tak ada adalah kan, kalau tuan-tuan nak kaji pening kepala, pergi jumpa segala teori, fenomenologi, teori apa tak ada. Zain dibesarkan dengan menjadi seorang yang sangat absurd terhadap imej adalah kerana dia terpaksa menaksir apa yang ayah dia mahu sampaikan dengan menyebut, kau tengok itu, kau tengok ini, kau tengok itu. Jadi kalau tuan-tuan lihat satu kali keterawangan Zain, kenapa Zain menerawang dalam sesuatu perkara untuk menemui satu maksud, dia adalah satu fikiran yang sangat jelas, bukan absurd. Puisi-puisi Zain adalah satu fikiran yang sangat jelas. Cuma nak cantum keterawangan itu menjadi 360 darjah yang kita boleh faham, dia menjadi sedikit rumit kepada orang yang tak pernah hidup dengan belajar bahawa komunikasi dengan ayah dia dibentuk oleh komunikasi imej. Jadi itu yang boleh tidak ada jangan marah tu rahsia lah, saya seorang je tahu. Nanti kalau aku mati tak ada orang tahu rahsia kau. Nanti lah ribuan pengkaji penting pula. Rupanya begini tak. Rupanya kerana Zain dibesarkan dalam bentuk kognitif kepada seorang kanak-kanak oleh ayah dia, yang mempunyai kerumitan untuk menegur Zain dalam bentuk cakap yang panjang. Dan kerana Zain membesar di kampung dan ikut ayah dia berjalan pada ujung susi. Zain buat juga pada anak dia, tapi anak dia punya dulu kecil dia bawa anak dia pergi jala ikan. Zain bawa anak dia sebab dia rindukan ayah dia. Dia nak mengulangi perangai dia. Sebab dia pun ada masalah komunikasi. Dia duduk satu ni saya cerita. Bilik tu kecil je. Saya ingat ujung tu sampai ujung. Saya ni kena tidur tengah. Okey. Buku Zain penuh ujung tu. Zain Pak Im tak karya mana? Pak Im duduk sebelah ni. Selama setahun lebih dia nak cakap, nak kau beritahu dekat Im besok kau nak pakai perfume ni. Saya tak dengar. Im tengah melukis. Im besok dia nak pakai perfume juga. Dia boleh belajar. Im ni boleh jawab. Pak Im ada orang lain. Pak Im ada. Ambil kan. Im kata ambil kan. Penyakit tu sampai pula pada Pak Im. Pak Im ni orang yang ramah, orang kadang, orang kampung yang ramah ni.
Cakap tak tahu berhenti lah. Tapi bila-bila dia cakap, non, hampir tegak kat Zin, isu tu meja dia pun nak pinjam. Saya cakap pada Zin, dia nak pinjam meja lah. Ambil lah. Itulah komunikasi yang berlaku, yang menjadikan saya berasa saya ada peranan dalam diri itu. Saya ada peranan dalam diri itu. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, lepas dia orang kahwin dan dia orang tua, saya terkejut sebab dia orang boleh minum kopi dekat jalan Dorasami, dekat jalan Masjid India, berjam-jam. Saya jadi muskil. Dia boleh kata dia, sama ada mamak waiter ni yang duduk tafsir dia orang punya communication ataupun sebab dia hantar gambar saya, aku daripada pukul 7 ni, apa daripada pukul 8 tadi dengan dia ni. Hang tua lah main sini, Imam Call. Sekarang dah pukul 11 lah. Macam mana hang boleh duduk 3 jam dengan saya? Saya dalam kepala saya buat joke, saya mesti mamak tu datang. Dia beritahu kat mamak tu beritahu. Saya rasa lah. Tapi selepas pergi Madana, dia Madana, Alhamdulillah, mereka boleh membelakangkan saya dalam banyak pertemuan. Dan mereka hanya melaporkan saja. Mereka telah berjam-jam minum kopi. Itu saya dan lagi aku saya beritahu dekat tuan-tuan. Zain sangat rumit untuk bercerita satu hal yang terus pada orang. Sangat rumit. Itu bukan perkara yang aneh. Kalau Zain dapat cakap lah, kau kenal dia baik kan? Pemain drum Wan, kau kenal dia baik. Kalau Zain boleh cakap, aku tak suka kat kau Wan, aku cium kau 10 kali. Aku cium kau 10 kali. Kalau Zain boleh cerita dekat kau satu benda yang sebenarnya kau kata kan, aku cakap dengan Zain tadi aku faham, aku cium kau 20 kali. Sebab aku setahun dulu lebih duduk dengan dia. Bukan kata puisi kehidupan harian dia pun aku tak faham. Tapi yang saya cerita kat tuan-tuan, saya dulu satu bilik dengan Zain. Saya memang lama niat nak jadi penulis. Satu kali tu, bila Zain, saya tak pergi syuting kan. Bila Zain menaik tu, habis slide saya ambil. Saya baca, saya tak faham kata dia perlukan privasi yang banyak. Waktu tu umur saya muda, dia pun muda, dia pun tak tahu nak establish dan nak bisnes aku punya privasi area. Privasi pada otak aku, bilik tu besar aku. Saya ambil baca slide. Bila baca, saya baca dengan bunyinya tu. Dia tulis terpeng kan. Saya baca dengan bunyinya tu. Marah pasal dia tengah type page yang kedua. Itu yang dia ambil. Nak kertas, kau tulis. Itulah saya tulis. Itulah start saya menulis terpeng yang pertama. Bila saya tulis, saya bagi tahu dekat Zain. Zain merawat konten macam mana, dia tak ajar dia. Waktu saya mula baru menulis, kita cuba menulis yang aneh-aneh. Jadi bila Zain baca satu cerpen, dia nak baiki cerpen dia. Dia kata kau baca buku ni. Buku pertama dia suruh saya baca adalah Ronggeng Buku Paruh. Dia tengok cerpen saya tu, tajuk cerpen saya tu Harimau Menjerit. Dia tahu kata kau ni cuba nak jadi mystical tapi kau tak sampai ni. Tapi dia tak kerti cakap macam tu. Kalau dia cakap senang kan. Kan kau tak kerti ni, kau belum level lagi tulis mistik. Dia bagi tu banyak buku dia kan. Dia bagi Ronggeng Buku Paruh. Dia buat style bapak dia. Ni buku saya mau baca. Dan saya faham. Sampai satu masa, saya menulis macam tali yang redak. Dia kata kau menulis yang aku tak tahu lah, macam tergetak. Tarik tegang, lepas tu putus cerita kau. Emosi orang baca pun jadi tegang, itu je. Lepas tu nak baiki tulisan saya, dia panggil dekat saya tegak lurus dengan langit. Sebab Iwan Simatupang menulis teknik penceritaan dengan topik yang berat, tapi jalur cerita dia adalah Melayu. Sampai satu masa, saya belagak nak tulis cerpen yang panjang lah. Selalu dulu 10 muka dah siap lah. Dia nampak lah, dia tengok saya tulis tekun kan. Cerpen saya panjang, dia merapu kan. Dipanjang-panjang kan. Masa tu dah dipanggil saya baca Seri Sumara Umar Khayyam. Menulis sebuah cerpen yang panjang dengan bahasa yang bagus. Jadi Zain pun tak pernah ajar orang dengan betul tak dia ajar tu lah bahan bacaan. Saya banyak baca banyak. Dan satu saya beritahu dekat, kenapa Zain tidak takut untuk mengubah keadaan? Kerana dia mengisahkan perang pada teori. Dulu saya datang, saya suka Supardi Muradi. Saya baru start baca Dewan Sastra ni kan. Dapat baca Supardi Muradi ni kira terror lah, teori fenomenologi kan. Dia balik daripada overseas, dia bawa teori fenomenologi dan dia kaji tentang hujan pagi. Saya balik lalu cerita dengan Zain, kau tak tahu benda ni. Biasalah budak baru kan. So ceritalah fenomenologi lah, betul Dewan Sastra ni rajin keluar teori pelik-pelik. Dekonstruktif lah saya balik cerita dengan dia. Satu hari Zain dah tak boleh tahan dengan teori. Dia kata apa? Berbakul-bakul kau belajar. Dia kata, sebiji pun belum tentu kau boleh tulis. Baik kau menulis je lah. Itulah ayatnya kemudiannya saya kata, berhentilah daripada aplikasi teori dalam tulis.
Zain dapat freedom yang bagus kerana dia macam ni, dia writing yang macam zaman 80-an, Datuk Tuan, pengaruh untuk mengatakan bahawa sastra yang baik haruslah ditumpangi dengan teori. Zain berjaya memerdekakan dia tak terjun lagi. 80-an saya, Zaki apa semua terjun dalam pembacaan-pembacaan yang kononnya untuk menjadi penulis yang lebih baik. Kita kena faham bagaimana teori menilai karya sastra. Tapi dia tak banyak fikirkan kerana pengaruh di mana keyakinan dia kepada imej sangat tinggi. Saya tak jumpa penyair yang memang mempunyai ketaksuban terhadap imej yang sangat tinggi. Banyakkan penyair dia mempunyai ketaksuban dalam mencari kata-kata yang terbaik, untuk mencari kata-kata yang terbaik, dan mencari kata-kata yang terbaik untuk menyembunyi ataupun menyampaikan maksud yang terbaik. Dia percaya kalau dia tulis batu, seperti mana bapak dia cerita tentang batu dan dia terpaksa memikirkan tentang batu tu, dia percaya kita juga akan memikirkan benda yang sama. Itu adalah hal yang sebenarnya berlaku dalam kognitif. Itu je pun aku boleh cerita kan. Kalau lebih nanti tu kau marah. Dia galak. Saya pernah meleraikan dia daripada bertindak ganas dalam keadaan banyak kali. Nobody know. Dia beringat Zain pada masa dia muda kan. Dia ayat dia kalau dah keluar dia punya ayat, dia orang ni belum tahu aku Bugis. Saya akan ke tempat lah. Saya orang Kedah ni, kita tak berbugis, kita tak berjawa kan. Kita tak berkampar, kita tak berjambi kan. Kita nak ayat member kita tu. Dan semua orang tahu, dalam banyak keadaan saya boleh pulang. Saya pernah pergi ke satu tempat nak melerai satu keadaan kerana Baim ni beritahu pergi cepat nak. Kawan kau tu dah dalam keadaan dia tu terfikir. Saya kau dia kumpul tiang tu patah sebab orang yang dicari tak jumpa. Kita dah jom nanti masa dia muda. Kerana Zain nak mengawal Zain ni bila dia marah, hari yang dia paling stres dan hari dia paling marah lah, kita akan menemui puisi dia yang paling lembut. Jadi kalau tuan-tuan jumpa Mawar, tuan-tuan jumpa Kasturi, tuan-tuan jumpa yang romantik lah, adalah pada hari yang dia paling marah. Senang. Dia bila balik, saya dah agak lah. Kalau saya tengok perkataan kan, ujung-ujung tu ada Mawar. Ini jangan tanya, jangan kacau. Temperature dia berada dalam keadaan, kalau kereta tu dah sampai ujung. Berarti pada hari Zain paling tegas, kita akan menemui sajak yang paling lembut. Pada hari ketika Zain menjadi hari yang paling dia lembut, kita akan menemui sajak yang paling tegas. Itu semua setahun saya tengok karya dia. Tahu, dan saya faham bila kalau Zain tak mau bercakap dengan orang, dia sampai 2 hari tak bercakap performa. Wah, kau jangan risau kan. Kalau anak murid kau datang buat kajian ataupun kena call berapa hari nak dapat jawapan, itu paman. Apa ni Luffy, dia 2 hari tak cakap kan. Tapi kita tak malas sebab kita tahu kata hari ni tak mau cakap. Sebab apa? Adalah kerana imej bergerak terlampau banyak dan dia akan menaik sebab dia takut hubungan imej itu terputus. Sebab itu cerpen Zain adalah bukan cerpen yang bersambung. Dan puisi Zain bukan puisi yang ditulis semula. Dia adalah satu laras, lepas tu dia baiki ejaan, dia tanda-tanda dah. Dia adalah penulisan selaras. Jadi hari yang dia menulis cerpen itu orang paling stres. Dulu kan cerpen selang 2 para 12 ke 15 muka surat. Zaman surat khabar dengan Dewan Sastra tak dekut kan. Zaman surat khabar dekut tu pendek dia mesti 1,600. Dulu kan boleh 2,200. Dewan Sastra 3,000 kena jadi sastrawan negara. Tak tahu lah kalau Fazli kan dia bagi dulu. Zaman dulu dia kata kau budak baru 8 muka surat dah. Pasal Syanon ambil panjang. Masa Arwah dan Syanon ada, tahulah cerpen Syanon dulu. Sampai saya dah tahu dah kalau penulis siapa, kalau lah kata kita tulis cerpen pendek, kita harap bulan tu Agnawati dengan Syanon ataupun Syanon menulis. Jadi bila editor cari-cari tak cukup, dia carilah penulis muda yang cerpen 8 muka surat, dia siap Dewan Sastra. Kalau tidak, tak ada ruang lah. Jadi dulu kita tulis Dewan Sastra, kita hantar yang 15 muka surat satu, 12 muka surat satu, yang 10 muka surat satu. Buat insurans kalau bulan tu ada Syanon, lepaslah yang kita boleh. Sebab kita dah ukur muka. Kalau bulan tu ada Arinawati, lepaslah kita punya satu. Dulu kita buat demografi dan kita buat demografi sekali tentang Dewan Sastra adalah sedemikian ukur. Sebab sekarang dulu kan ada julat dia kan, penulis mapan, lepas tu ada julat dia penulis wanita. Lepas tu penulis yang established adalah penulis muda.
Jadi rotation tu mesti jatuhnya dekat penulis selama yang akan menulis, yang editor tak berani kata pendek. Apakah dia sasaran negara ataupun dia dah penulis dah mapan. Satu benda yang saya beritahu dekat tuan-tuan je tentang rumitnya memahami puisi Zain adalah kerana kita terikat untuk mencari makna. Zain kerana dia percaya bahawa batu yang ditunjuk oleh ayah dia pada hari yang berulang dan pada hari yang berulang mempunyai makna yang berbeza berdasarkan apa peristiwa yang berlaku ketika dia membesar dengan ayah dia. Maka Ibn tu akan kekal freedom untuk menikmati puisi Zain. Tak payahlah kelam kabut nak pergi cari makna dia. Baca hari ni kalau kau rasa kau stres sebab kau gaduh dengan bini kau, bacalah puisi itu sebagai nasihat kerana kau stres. Besok kalau kau rasa kau stres, baca. Sebab puisi itu akan datang dalam bentuk impian-impian yang mana dia pernah fikirkan pada waktu-waktu yang berbeza tapi ditunjukkan oleh ayah dia pada tempat yang sama. Itu apa dia? Banyak tu tak betul kawan kita Sebab 35 tahun saya duduk dengan Zain, kami tak pernah buat pasal sastra. Kalau jumpa dengan Zain ni kita akan cakap tentang sastra. Bila berumur kita akan cakap tentang anak. Zain sangat suka bercerita tentang anak dia dan saya sangat suka bercerita tentang anak dia. Dan sebab apa saya datang lagi? Sebab inilah pertama kali kami boleh cakap dua orang pasal sastra walaupun dia tak ada jawab kan sebab dia diraih kan. Inilah pertama kali kami berada dalam forum bercakap dengan sastra. Dan saya bangga lah. Satu adalah kerana Zain tidak mengikut arus waktu dia menulis dan dia mengekal sebab dia ada perkembangan yang sangat besar pride dia tentang literature. Sebab tu kalau kita kata ubah tajuk, ubah apa kan, sebab Zain tak memiliki benda lain yang dia rasa paling besar yang dia pernah miliki melainkan menulis puisi. Cerpen tu tak apa boleh kurang, puisi kau jangan kau karir besok jadi editor, kau jangan nak tambah di ke apa kau pandai macam mana pun besok. Kalau cerpen kau boleh ejak. Pasal puisi bagi Zain adalah satu bentuk yang dia dah teliti dan dia dah faham. Kerana proses dia menulis puisi adalah proses bagaimana dia mentafsir apa yang ayah dia tunjuk ketika membesar. Itu adalah dia pun dah berhenti lama buat majlis, lepas tu semua orang datang jauh-jauh kejar flight, lepas tu cakap 20 minit. Terima kasih sebenarnya abang, terima kasih.